Ini nak tegur ibu bapa. Kalau anda tahu anak anda, memang agak kasar kalau kita sebut ke you, ada perlukan keperluan khas. Contohnya dia disleksia ke. Dia ini memang psikiatris ataupun doktor telah sahkan dia ada special cases, autism dan sebagainya. Tolonglah, pergilah hantar dekat sekolah khusus yang sesuai untuk mereka. Saya tahu ramai ibu bapa di luar sana dia anggap if you send your special case punya anak-anak ni ke sekolah biasa, they will end up being normal with them. Taklah. We have seen so many cases. It's not improving rapidly by doing that way, by forcing them. Dia lebih menjarakkan ada lah. Dia menzalimi anak lah, because why? Apa dia belajar anak-anak lain berbeza dengan anak-anak yang seperti ini. Dia syllabus tak sama.